No, kau tengok kat thread semalam, no? No, kau tengok kat thread semalam? Ramai kan? Ya. Itu Daus, geng. Zain, Han nampak tak telefon aku? Zain, telefon aku mana? Zain, sumpah tadi aku letak sini saja, Zain. Tak ada. Aku pergi mana air tempat tu, tak ada. Dia macam gitu. Najlah datang jumpa aku, memang dia tanya phone dia je kat mana. Zain, Han dah nampak phone aku tak? Betul ya, aku duduk tang ni tadi. Dia gitu. Zain, nanti kita shoot lah petang. Nanti kita shoot di bawah. Nanti aku kasih tahu lah jam berapa apa semua. Nanti aku ya. Kenapa aku wajah tu? Sebab dia suka gelak macam tu. Dia suka Hairi, dia suka gelak ke apa aku tak tahu. Dia tutup hidung kan. Aku yang daripada bawah tengok dia, aku macam asal sanggul aku busuk kan. Sebab dia macam gitu. Dia macam gitu. Itu kalau yang real life lah. Okay. Ni Kemal datang office. Diorang bila nak start weh? Lambat ke? Okay. Lepas tu dia akan duduk je main phone. Lepas nanti aku akan datang kat dia. Lepas tu dia macam, kenapa Zain? Nak apa? Nak tisu? Ada? Lepas tu dia ambil, dia keluarkan tisu. Nak apa? Nak kipas? Ada? Nanti dia keluarkan kipas. Macam gitulah. Itulah perangai Hikmano dekat dalam office AI team tu. Begini. Zain, baik eh? Siap eh? Ya, Zain, ada buat rokok? Aku macam rokok nak rokok. Gaya Ihin kan, dia datang kerja. Assalamualaikum Hazan. Hazan sihat? Dah makan? Okey, Ihin pergi dulu Assalamualaikum. Kadang